Kenapa tembikai bahaya untuk orang yang ada GERD? Kalau korang ada masalah GERD, save video ni dulu takut hilang. Info ni mungkin berguna untuk korang. Ramai orang ingat tembikai ni buah paling selamat. Penuh air, sejuk dan konon boleh bantu perut. Tapi untuk pesakit GERD, tembikai boleh jadi punca serangan makin teruk. Sebab tembikai tinggi kandungan air dan gula semula jadi dan cepat hadam. Bila perut terlalu cepat kosong semula, asid akan mula naik. Perut rasa berangin, tekak mula masam, dada rasa terbakar. Lagi bahaya kalau makan masa perut tengah kosong, asid terus naik tanpa lapik. Kenapa kurma boleh jadi pencetus GERD walaupun ramai anggap ia sunnah dan sihat? Ya, kurma memang penuh khasiat, tapi ia juga tinggi fruktosa dan serat tak larut yang boleh menyebabkan gas terkumpul dalam perut. Proses fermentasi lebih cepat. Tekanan dalam perut meningkat. Bila tekanan tinggi, injak perut mudah terbuka dan asid terus naik ke esofagus. Kalau kau jenis cepat rasa sebu lepas makan, tekak pedih waktu malam, dada selalu rasa terbakar lepas makan, jangan terus salahkan makanan je. Masalah sebenar mungkin datang dari dinding perut yang dah makin lemah dan luka akibat serangan asid berulang-ulang. Kalau kau nak rawat GERD dari akar, bukan sekadar tahan simptom, kau perlukan herba yang boleh lindungi dan pulihkan lapisan perut. Sebab tu aku cadangkan kau kenal lendir raja, sejenis herba semula jadi yang dah lama digunakan dalam perubatan tradisional untuk masalah perut dan penghadaman. Kajian dari Universiti Malaysia Terengganu, UMT sendiri sahkan, lendir raja bantu sejukkan perut yang radang, bina semula lapisan mukosa perut yang rosak, kuatkan injap antara perut dan esofagus supaya asid tak mudah naik, kurangkan keradangan dan keasidan berlebihan. Dan semua ni dah dirumuskan dalam bentuk kapsul lendir raja, mudah diambil, selamat diamalkan. 1 biji pagi sebelum makan, 1 biji malam sebelum tidur. Ia bukan ubat tahan sakit biasa, tapi ikhtiar semula jadi untuk baiki sistem penghadaman dari dalam, lindungi lapisan perut sepanjang hari, dan bantu kau makan tanpa risau pedih atau masam naik ke tekak. Ramai yang dah cuba dan rasa perubahan dalam masa beberapa hari je. Tidur lebih lena, perut rasa ringan dan paling best, tak perlu bergantung pada ubat hospital setiap hari. Kalau kau pun nak ikhtiar cara yang lebih semula jadi dan selamat, klik sambungan video part 2 kat caption bawah sekarang. Jangan lupa save video ni nanti hilang.